Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arinal asya' kama hiya. Salam Hang First dan salam sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti kuliah ketiga siri kuliah Fiqh Al-Watan. InsyaAllah pada kali ini kita akan berbicara tentang teraju pemerintahan Daulah Islam Negeri Pahang Darul Ma'mun. Tahun ini Daulah Islam Pahang Darul Ma'mun masih tahun ke-556. Ya. Maknanya bermula daripada tahun 1470 sehingga tahun 2026, usia Kesultanan dan Peradaban Islam Pahang telah mencecah 556 tahun. Ini merupakan satu jangka masa yang sangat panjang, ya, yang telah menunjukkan betapa kerajaan Kesultanan Islam ini sebuah kerajaan Islam yang stabil, ya, yang berkesinambungan sehingga ke hari ini, ya, dan ini merupakan satu perkara yang penting untuk kita melihat keabsahan, ya, negeri Pahang sebagai sebuah daulah Islam. Kalau kita perhatikan dalam sejarah perkembangan Islam di alam Melayu ini, kita dapat melihat bahawa siasah syariah telah pun dilaksanakan sejak awal lagi, ya, dengan penumbuhan Kesultanan Islam Melayu yang dimulakan dengan Kesultanan Islam di Melaka. Malah lebih awal daripada itu kita ada Kesultanan Islam di Aceh, ya, di Sumatera, di Perak, ya, dan di beberapa tempat lain, ya. Begitu juga misalnya ada Kesultanan Islam di Brunei. Lebih awal pada itu sebelum kedatangan penjajahan Spanyol, ada Kesultanan Islam di kawasan misalnya Manila, ya, di Mindanao, di Sulu, ya. Kita dapat lihat bahawa siasah syariah ini telah pun lama dipraktikkan dalam sejarah, ya, Kesultanan Islam di rantau alam Melayu ini. Jadi kalau kita lihat bukti bahawa daulah Islam telah pun sejak sekian lama wujud di alam Melayu inilah dengan kita melihat apa yang kita sebut sebagai perlembagaan, ya, ataupun kanun-kanun yang telah pun sedia ada bagi menjayakan tata kelola ataupun tabik urus negeri-negeri tersebut, ya. Sebab perlembagaan merupakan lambang ataupun bukti bagi berdaulatnya bagi sesebuah negara, ya. Kita boleh mulakan dengan Kanun Melaka, ya, yang lebih awal, Kanun Melaka yang mengatur siasah, ya, negeri, siasah Kesultanan Melayu Islam di Melaka, ya, yang dimulakan dari zaman Sultan Muzaffar Shah, ya, sehinggalah ke zaman Sultan Mahmud Shah, ya, apabila Melaka ditakluk ataupun dijajah, ya, oleh penjajah Portugis, ya. Di waktu yang sama, ya, kerajaan Kesultanan Pahang telah pun sedia ada, ya, pada 1470 tersebut. Maknanya sebelum kejatuhan Melaka telah pun wujud Kesultanan Pahang, ya, dan sudah tentulah kita dapat memahami bahawa kerajaan Kesultanan Pahang mengambil hukum kanun Melaka sebagai panduan perundangan mereka, ya. Di waktu yang sama, ya, kerajaan Kesultanan Pahang memulakan proses mengolah ataupun memformulasikan kanun mereka sendiri hinggalah wujud apa yang dinamakan sebagai hukum kanun Pahang, ya, pada zaman Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, ya, pada tahun 1592. Ini antara tarikh, ya, yang dinisbahkan dengan hukum kanun Pahang, ya, yang sebenarnya di segi sejarah
mungkin lebih awal, tetapi dia menjadi satu dokumen yang dirasmikan ataupun dokumen yang diwawakan secara lebih lengkap pada zaman Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah. Ya. Jadi hukum-hukum Pahang ini jelas membuktikan bahawa Pahang lebih awal daripada tahun 1592 telah pun menjadi sebuah daulah Islam. Ya. Jadi ini sangat penting dan kewujudan perlembagaan ini menjadikan negeri-negeri Amari ini lebih awal berdaulat, ya, lebih awal memiliki sistem perundangan mereka sendiri lama sebelum kedatangan kolonial Barat, ya, khususnya uh, penjajah British. Ya. Begitu juga yang sama berlaku di negeri Perak. Ya. Kita maklum ada yang dinamakan Kanun 99 Perak, ya, di zaman Sultan Mahmud Iskandar Shah yang mungkin uh, lebih mutaakhir, ya, berbanding dengan hukum Kanun Pahang. Tetapi di sini apa yang ingin saya tegaskan, kewujudan hukum Kanun Pahang ini jelas membukti tentang keabsahan Daulah Islam dan siasat syariah Kesultanan Melayu Pahang. Dan ini menjadi satu mercu tanda penting untuk kita memahami sifat dan tabiat bagi negeri Pahang yang saya sebut sebelum pada ini sebuah negeri yang telah sedia berdaulat, bersyariat dan beradat. Ya. Kerana pada hukum Kanun Pahang ini terkandung ketiga-tiga elemen tentang ilmu kedaulatan, ilmu syariat dan juga ilmu adat resam Melayu yang dimasukkan dalam pengubahan ataupun formulasi hukum Kanun Pahang ini. Ini bukti yang sangat jelas, ya, tentang Pahang telah pun sedia ada daripada awal lagi sebagai sebuah daulat Islam. Dan kedatangan penjajah, ya, seperti British yang melakukan campur tangan di sudut politik, ekonomi, tidak sekali-kali mengurangkan ataupun menggugat status Pahang sebagai sebuah daulat Islam. Ya, dan ini yang patut kita fahami, ya, dalam konteks masa bila kita membicarakan tentang siasat syariah ini. Ya. Dan juga kita dapat lihat bahawa kedaulatan daulah Islam Pahang ini sangat lama, ya. Mungkin seperti yang kita sedia maklum, ya, atau apa yang kita nampak memang ada bukti yang zahir, ya, misalnya daripada zaman Sultan Muhammad Shah, ya, yang dikenali dengan marhum Langgar, ya, yang makam baginda ada di Pahang Tua, ya, memulakan tradisi ataupun sistem kesultanan dan peradaban Islam Pahang. Mengapa saya sebut peradaban Islam? Kerana kesultanan ini merupakan penggerak ataupun penghasilan peradaban Islam dalam sejarah peradaban Islam. Dia diasaskan dengan kesultanan, ya. Mungkin lebih awal kita sebut Kesultanan Seljuk, lepas tu kita ada Kesultanan Ayubiyah, ya, Kesultanan Mogul, ya, Kesultanan Osmaniyah, ya. Jadi kesemua kesultanan ini merupakan latar belakang ataupun yang menjadi pendukung utama kewujudan peradaban Islam sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi dalam konteks negeri Pahang begitu juga. Kesultanan Pahang ini merupakan pencetus ataupun yang merealisasikan peradaban Islam di negeri Pahang ini, ya. Sehinggalah ke hari ini selama 556 tahun dan sekarang ini kita di abad ke-21 di bawah kebudayaan Paduka Baginda Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ya, menjadi raja pemerintah yang ke-34, ya, bagi negeri Pahang. Dan kalau kita ikut susunan kesultanan, ya, baginda adalah sultan yang ke-32, ya. Kalau kita mengikut daripada perkiraan oleh Sultan Muhammad Shah pada tahun 1470 sebagai permulaan, maka kebudayaan Paduka Baginda Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah sultan yang ke-32 bagi negeri Pahang. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, sistem kesultanan ini sangat penting, ya, dalam kita memahami tata cara, ya, kehidupan bertanah air umat Islam di negeri Pahang ini. Bukannya negeri Pahang, bagi negeri-negeri Melayu, ya. Memang sistem kesultanan ini sangat rapat dengan kita. Jadi apa yang saya nak jelaskan bahawa sistem kesultanan ini
merupakan sistem yang sangat rapat dan sangat dekat dengan syariat Islam. Sangat rapat dan sangat dekat dengan agama kita. Ya, agama Islam yang lengkap dan sempurna, dan sistem keturunan datang sekali dengan dakwah. Kalau kita sebut dakwah agama di sudut ilmu, ya, di segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak, dan juga dari segi siasat. Jadi kita tidak boleh sama sekali memandang ringan ataupun memandang tidak penting peranan sistem kesultanan dalam memelihara agama Islam, ya, khususnya di rantau kita ini, di rantau alam lain, dan juga di rantau-rantau lain dunia Islam. Memang kita dapati sistem kesultanan merupakan kelaziman, ya, bagi sistem pemerintahan bagi masyarakat dunia Islam. Kita perhatikan, ya. Jadi kebal daripada kebaginda Sultan Pahang, ya, Sultan Abdullah Aituddin Mustafa Billah Shah sebagai raja pemerintah, ya. Kalau kita perhatikan dalam siasat syariah, ya, baginda adalah meneruskan, kita panggil, kesinambungan kepimpinan Islam, ya, yang dimulakan dengan kita panggil zaman nubuwah, ya, khususnya melalui baginda SAW, ya, kemudian zaman khilafah, ya, dengan 4 orang khulafaur rasyidin, dan kemudiannya bertukar menjadi sistem kita panggil Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, dan seterusnya menjadi sistem kesultanan, ya, daripada Kesultanan Seljuk, ya, kemudian Kesultanan Ayubiyah ni yang besar-besar ni yang disebut ni, Kesultanan Mogul dan Kesultanan Osmaniyah, dan juga Kesultanan Melayu Islam. Ini adalah tradisi yang merupakan kalau kita boleh sebut sebagai suatu tradisi yang panjang, ya, dalam sistem siasah Islam, ya. Dan raja pemerintah kita Sultan Abdullah merupakan kesinambungan daripada tradisi siasah syariah Islam yang telah pun ada lebih daripada 1000 tahun, ya. Dan kita harus melihat peranan sultan juga adalah kesinambungan daripada peranan kenabian, peranan kekhalifahan, dan peranan kesultanan. Mereka semua kita sebut dalam tradisi siasat Islam sebagai imam, ya, ataupun dalam subjek khusus dalam siasat Syariah disebut imamah, ya, imamah. Ya, inilah sebenarnya kedudukan, ya, raja pemerintah ataupun sultan dalam tradisi siasat Islamiah, ya, yang kita siasat syariah yang kita perlu fahami. Kemudian kita juga mendapati bahawa negeri Pahang ini khususnya, ya, sebagai sebuah daulah Islam, kita memiliki satu sistem pentadbiran Islam yang telah pun lengkap, ya. Maknanya sejak sekian lama, terutamanya pada zaman mutakhir ini, kita telah pun melengkapi syarat-syarat untuk memenuhkan kita memiliki, ya, sebuah sistem otoriti Islam, ya, sebuah kita panggil struktur dan hierarki haiwan Islam bagi negeri Pahang Darul Makmur, ya. Dia bermula dengan punca kuasa ataupun otoriti ke bawah daripada baginda Sultan Pahang sendiri, ya. Kemudian kita ada paling tidak dua jalur ataupun dua instrumen penting pada menentukan al-haiwal Islam ni dalam melaksanakan, ya, tata kelola Islam di negeri ini. Yang pertama, kita ada satu badan tertinggi dasar dan haiwal Islam dan adat Islam ini kita namakan sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Islam Melayu Pahang ataupun MUIP, ya. Yang kedua, kita ada Kerajaan Negeri Pahang, ya. Jadi kedua-dua sayap ini merupakan kita sebut sebagai najdah ataupun pembantu ataupun auxiliary ataupun yang menjadi penolong bagi ke bawah daripada baginda Tuanku Sultan dalam menjayakan ataupun melaksanakan otoriti baginda sebagai ketua agama dan ketua negeri. Ya, dan di bawah kerajaan negeri kita ada jabatan-jabatan khusus yang menjaga hal Islam, ya. Bermula daripada Jabatan Mufti Negeri Pahang, ya. Kemudian Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, kita ada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pahang untuk menjaga mahkamah
syariah, Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Pahang di segi pendakwaan syar'i, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang menjadi pentadbiran pelaksanaan pentadbiran Islam di Negeri Pahang. Begitu juga Jabatan Mufti Negeri Pahang yang bertanggungjawab terhadap mengeluarkan fatwa dan hukum hakam yang berkaitan dengan syarak Manakala di MUIP kita ada bahagian yang bertindak sebagai pentadbiran dan polisi yang membuat dasar-dasar yang berkaitan dengan Islam Negeri Pahang Kemudian ada bahagian Baitul Mal dan Operasi Kemudian Pusat Zakat dan Wakaf dan juga Encik Muda Makmur yang bertanggungjawab untuk pendidikan dan juga pendidikan Negeri Pahang. Jadi kesemuanya ini menunjukkan bahawa siasah syariah Negeri Pahang ini sudah berada pada tahap yang kita panggil maju ataupun advance Jadi apa yang kita tumpukan di sini adalah governance Islam itu sendiri governance Islam ataupun persoalan tadbir urus dan tata kelola haiwan Islam. Jadi siasah syariah Negeri Pahang pada hari ini sebenarnya berada pada tahap governance Islam. Dan kita tidak lagi berada pada tahap yang kita boleh sebut politik Islam dalam konteksnya yang lebih sempit Dan ini yang perlu kita fahami sebagai rakyat Negeri Pahang. Bahawa kita sebagai sebuah daerah Islam telah memiliki satu sistem struktur hierarki kuasa Islam yang lengkap. Dan apa yang perlu kita laksanakan ialah menyokong dan terus menjayakan governance Islam yang telah sedia ada ini. Maksud saya, kita bukanlah bertujuan untuk membuat satu sistem siasat syariah yang baru ataupun kita ingin melakukan satu bentuk perubahan drastik pada struktur siasat syariah negeri Pahang. Tidak Apa yang kita perlu lakukan ialah untuk memastikan kestabilan, legitimasi dan kesinambungan siasat syariah ini diteruskan dengan adanya MUIP dengan adanya kajian negeri melalui pelbagai agensi agama negeri, makna bagi membantu Sultan untuk menjayakan mandat baginda sebagai ketua agama dan juga ketua negeri sekaligus. Dan kita juga lihat bagaimana peranan MUIP itu sendiri seperti yang telah pun termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang, makna raja pemerintah ketua agama negeri ketua agama negeri hendaklah raja pemerintah dari satu masa ke satu masa bolehlah mengeluar perintah supaya diadakan lagi apa-apa undang-undang sebagaimana yang patut pada timbangan baginda bagi maksud mengatur hal agama dan bagi menubuhkan sebuah majlis agama Islam dan adat Islam Melayu yang akan digelar dalam bahasa Inggeris Council of Religion and Belief Custom bagi menolong dan menasihatkan raja pemerintah dalam semua perkara mengenai agama negeri dan adat Islam Melayu. Jadi dalam konteks ini kita dapati bahawa otoriti Islam ataupun governance Islam itu telah pun sedia ada negeri Pahang ini. Maksudnya kita hanya memerlukan satu proses penambahbaikan pentadbiran ataupun penambahbaikan perjalanan pelaksanaan kita tidak bermaksud untuk membuat daulat Islam tu daripada keadaan yang kosong ataupun tiada apa-apa lagi. Jadi ini sangat penting untuk kita fahami sebab hari ini juga berlaku salah faham di kalangan sebahagian Islam seolah negeri-negeri di Malaysia ini dan termasuk Malaysia ini bukan sebuah negara Islam. Jadi seolahnya kita ini tidak ada asas yang kukuh, kita tidak ada dasar yang kukuh untuk kita digelar sebagai sebuah negara ataupun negeri Islam. Hal ini sebenarnya tidak berlaku di negeri Pahang secara khususnya dan di kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ini malah negara kita Malaysia adalah sebuah negara Islam. Dan ini juga merupakan satu pemikiran yang perlu diubah di kalangan umat Islam khususnya di negeri Pahang. Dan sebab kita telah pun berusia 556 tahun Kesultanan dan Peradaban Islam di Pahang, mana mungkin kita bukan lagi daulat Islam mana mungkin kita bukan lagi sebuah negeri ataupun sebuah wilayah ataupun sebuah watan Islam jadi ini satu pemikiran yang sebenarnya mengirukan umat Islam dan malah boleh menimbulkan semacam ketidakselesaan ataupun rasa tidak senang di kalangan umat Islam tentang dakwaan-dakwaan yang sebegini.
Dan kita juga sedia maklum ya, dalam tradisi Kesultanan Islam ada yang dinamakan konsep wilayatul ahad ataupun pengganti bagi raja pemerintah. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab tradisi siasat syariah, banyak telah bicarakan tentang faham wali al-ahad ini ataupun wilayatul ahad ini sebagai waris pengganti raja pemerintah ataupun sultan yang sedang memerintah. Ini pun jadi satu konsep yang telah pun diabsahkan dan diperkenalkan oleh para ulama dan tradisi Ahlussunnah Jamaah tentang peranan Tengku Mahkota Pahang yang telah memberi satu makna yang besar tentang keberadaan Tengku Mahkota itu sendiri sebagai pewaris yang sah dan rasmi bagi sultan yang sedang memerintah sesebuah negeri ya. Dan kalau kita lihat dalam konteks negeri Pahang misalnya, ya, sepanjang 556 tahun ini dengan sultannya yang telah pun sultan sedia ada sultan yang ke-32, kita dapat lihat betapa dekatnya ya hubungan antara Kesultanan Pahang, Sultan-Sultan Pahang dengan para ulama. Ini jadi contoh betapa Daulah Islam Pahang ini terbukti menggabung jalinkan ya antara umarak dan juga ulama ya, antara sultan dan juga para ulama ya. Sama ada mereka itu sebagai ulama ya, sama ada mereka sebagai qadi, sebagai mufti ya. Jadi kita dapati setiap sultan itu mempunyai sejarah tersendiri ya, interaksi mereka dengan ulama. Dan juga sebagai bukti negeri Pahang ini ada beberapa ulama besar di rantau ini yang telah pun datang ke Pahang menyampaikan ilmu dan juga memainkan peranan penting dalam memperkasakan sistem kesultanan ya. Ini termasuklah juga sehingga terbentuknya perlembagaan ataupun hukum kanun Pahang itu sendiri. Jadi tidak mungkin tanpa bantuan dan sokongan para ulama akan terbentuknya hukum kanun Pahang ya di zaman Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah ya. Dan kita juga dapat lihat di Pahang ini ya, seawal tahun 1494 ya, telah ada satu pusat mempelajari ilmu tasawuf di Lubuk Pelang di Rantau. Ini bukti yang nyata bahawa Sultan-Sultan Pahang ini sangat rapat dengan golongan agama, dengan para ulama ya, sehingga dapat diwujudkan sebuah pusat bagi mempelajari ilmu tasawuf di Lubuk Pelang di Rantau pada tahun 1494 ya. Kemudian juga kita sedia maklum ya, dengan kehadiran ulama besar seperti ada termasuk juga dalam rekod ya, bahawa Hamzah Pansuri pernah mengajar tasawuf di Lubuk Pelang pada tahun 1640 ya. Kemudiannya Syekh Nuruddin Ramiri ya, pada tahun 1644 mengarang kitab As-Sirat Al-Mustaqim ya, sebuah kitab fiqh di negeri Pahang. Ini juga pencapaian yang sebenarnya sangat penting ya. Begitu juga kehadiran pelbagai ulama-ulama lain seperti pada tahun 1660 ya, wujudnya Pondok Tok Mengkasat dalam menyampaikan ya ilmu tasawuf ya, ilmu akidah, ilmu fiqh di negeri Pahang ya. Kemudian pada tahun 1720 Pondok Tok Mengkarak di Bera ya. Dan kita ada juga pada tahun 1750 Tok Syihabuddin di Temeloh ya. Jadi kalau kita perhatikan Kesultanan Pahang ini bukanlah satu kesultanan yang asing ya dengan para ulama ya. Jadi maksudnya di sini bila kita sebut tradisi keilmuan Islam dengan para ulamanya, dengan kitab-kitabnya, dengan pondok-pondoknya, kita mendapati perkara inilah telah menjadi semacam satu kelaziman ataupun adat bagi Kesultanan Pahang ya. Jadi tidaklah sukar untuk kita mengetahui betapa sumbangan besar yang dilakukan oleh Kesultanan Pahang dalam meraihkan, dalam menyantuni, dalam mendukung ya tradisi keilmuan Islam, dan dengan itu sekaligus membina peradaban Islam di Pahang. Jadi perkara ini sangat penting untuk kita melihat
sejarah ya negeri Pang ini berbeza dengan apa yang sering diberitahu oleh para orientalis, ya, para penjajah ya, tentang sifat kesultanan ya, negeri-negeri di alam Melayu ini. Ini pun satu perkara yang sebenarnya menjadi satu saya boleh sebut propaganda ya, ataupun suatu syubhah ya, ataupun satu kekeliruan ya yang diberikan oleh para orientalis, ya, para penjajah, seolahnya sultan-sultan Melayu Islam kita ini sultan-sultan yang bertindak ya secara arbitrary ya, atau secara rambang ya, secara mengikut sesuka hati ya, tanpa mereka menyedari bahawa kesultanan Islam Melayu ini sangat berkait rapat dengan syariat. Mereka sentiasa didampingi, mereka sentiasa dinasihati oleh para ulama ya. Jadi tidak mungkin mereka bersifat arbitrary ya, ataupun bertindak mengikut sesuka hati ataupun secara rambang dan secara rawak begitu saja. Ini antara perkara yang sehingga pada hari ini kita dapati telah menjadi suatu persepsi yang negatif di kalangan umat Islam sendiri ya, terhadap kesultanan, terhadap tradisi, institusi dan legasi kesultanan Melayu Islam itu. Dan perkara ini perlu kita ubah ya, kerana ini sebahagian daripada propaganda penjajah, termasuk juga penjajah British, para orientalis ya. Dan kalau kita nak pergi lebih awal, ini juga yang berlaku di negara barat sendiri ya. Ini sebenarnya bermula awal lagi ya, pada mungkin abad ke-17, abad ke-18 ya, bila mereka mula ingin meruntuhkan sistem monarki di Eropah ya, kerana mereka lihat sistem monarki ini sangat rapat dengan agama Kristian, sangat rapat dengan gereja. Jadi bagaimana cara dan mereka mengambil sikap untuk mula menolak agama Kristian dan gereja, dan mereka memilih untuk menjadi sekular, iaitu mengasingkan agama dalam kehidupan. Jadi mereka mula melakukan pelbagai tuduhan terhadap monarki ya, sebagai absolute monarki. Ini istilah yang biasa kita dengar ya, raja mutlak misalnya. Ini istilah yang dipopularkan oleh orientalis dan penjajah ya, dengan sebagai alasan bagi mereka untuk untuk menghapuskan sistem beraja ataupun sistem monarki di barat. Dan bila mereka datang ke kawasan kita, kawasan Asia dan khususnya ke alam Melayu, mereka juga memperkenalkan idea yang sama. Jadi mereka memperkenalkan idea raja mutlak. Sedangkan kita sedia maklum, tidak pernah wujud pun konsep raja mutlak ya, ataupun sultan mutlak dalam sistem Kesultanan Melayu. Kerana sentiasanya Kesultanan Melayu ini, para sultannya dinaungi dengan syariat Islam, dinaungi, didampingi oleh para ulama ya, dan juga tradisi keilmuan yang panjang. Bukan hanya Kesultanan Melayu Islam, Kesultanan dunia Islam yang lebih besar juga begitu juga. Ya, kalau kita perhatikan, ini antara perkara yang perlu kita mula sebenarnya perlu mula kita hapuskan ya, daripada pemikiran kita tentang konsep yang salah terhadap kesultanan ya, yang bermula daripada usaha-usaha di barat sini untuk meruntuhkan sistem monarki mereka ya. Sehingga ke hari ini persepsi ini ataupun tomah ini masih diteruskan, dan lebih malangnya di kalangan umat Islam sendiri, di kalangan orang Melayu sendiri yang melihat hanya ataupun menjuruskan kepada perkara-perkara yang mereka anggap buruk ya, kepada sultan-sultan ya, dan Kesultanan Melayu Islam ini. Jadi saya fikir apa yang hendak saya tekankan di sini ialah bahawa teraju pemerintahan Daulah Islam Pang ini memang telah pun absah ya sejak 556 tahun, dan dikukuhkan dengan bukti-bukti yang nyata ya, dengan kewujudan hukum Kuala Lumpur sendiri, dengan kewujudan para ulama besar di rantau kita ya, dan dengan juga penulisan kitab yang penting ya. Ini semua membuktikan kepada kita bahawa keberadaan Daulah Islam Pak ini telah pun
sedia ada dan wajib bagi kita untuk meneruskan legacy ya dan tradisi dan institusi ini sendiri. Sekian saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.